Malai Selat Hormuz sekali lagi geger pasal perang. Satu buah kapal kargo daripada negara jiran kita, negara Thailand, kena serang oleh drone hak tak kena daripada jauh. Sampai bahagian belakang kapal terbakar kuat. Cuba tengok ni. Laluan utama akuk minyak dunia ni sekali lagi beri isyarat bahaya. Kapal kargo Thailand, nama dia Mayuri Nari. Itu berlepas daripada UAE nak pergi ke negara India. Atas kapal tu ada dekat 23 orang anak kapal. Jadi tentera laut Thailand dengan tentera laut Oman terus buat operasi menyelamat. Sampai setakat ni 20 orang je yang berjaya diselamatkan. Tapi ada 3 orang lagi masih tak jumpa lagi. Pegawai IRGC pula secara terbuka dan mereka mengaku ialah yang buat serangan itu. Atas alasan dia, kapal tu tak carut amaran. Dah beri banyak kali dah. Jadi dalam masa yang sama, 2 lagi kapal dagang, lagi bendera Jepun, lagi Kepulauan Marshall juga kena serang secara super di dalam kawasan selat tu. Cuma taklah sehebat daripada kapal Thailand. Jadi lah ni ada 3 kumpulan kapal induk Amerika dah dihantar ke situ. Jadi jumlah kapal yang lalu Selat Hormuz jatuh teruk. Tinggalnya sikit aja. Akibatnya harga minyak dunia naik melambung tinggi. Jadi minyak mentah Brent sampai cecah USD 99 setong. Minyak WTI pula hampir cecah 94 USD setong. Maksudnya apa? Maksudnya dalam 2 minggu saja ni harga naik lebih 45%. Jadi agensi tenaga antarabangsa IEA lah ni tengah selaras beberapa negara untuk lepaskan simpanan minyak berstrategik supaya harga tak naik lagi tinggi buat sementara waktu. Saya nak kontrol. Tapi kalau Selat Hormuz ni terus tersumbat lagu ni, harga minyak boleh loncat sampai setinggi 120 USD setong ataupun lebih. Jadi kalau jadi lagu ti, inflasi dunia pasti bakal menjadikan gelombang hak baru bakal menimpa seluruh dunia. Masa inilah kerja Trump royak perang nak habis dah. Tapi Menteri Luar Iran jawab dengan kerah, dia tak terima sebarang gejatan senjata dengan syarat. Dan konflik di Selat Hormuz ni lah ni terus panas. Jadi untuk info yang lanjutnya, stay tune. Jangan lupa follow dan page share ni.